Sekarang ni kita dah berada di puncak Genting Highland. Sekarang ni kita nak tuju ke tempat yang mana satu tempat yang boleh dikatakan untuk lepak-lepak orang yang nak jimat sikit perbelanjaan. Kita boleh bentang RTT di tapak ni. Tapak ni memang tapak yang tak berapa diisytiharkan sebagai tempat personal. Mana siapa saja pun boleh lepak situ. Okey. Mana ni? Ke kanan. Oh, ada Petron situ. Tengok pemandangan dia. Sangat tinggi. Suhu di luar sekarang adalah 21 darjah Celsius. Agak macam mana? Dia sejuk. Hotel First World Hotel. Banyak benda yang belum di sini. Sebelah kanan tu nampak kelihatan apa tu, tempat mainan theme park. Oh yes. Oh, sana kelihatan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Di bawah sana nampak Kuala Lumpur. Ada jalan tadi agak curam kot. Petron. Ada jalan pintas tadi. Tak lalu situ. Oh, cantik. Ni pandangan di bawah ke Hotel Pelangi tu. Tadi melepasi dah tapak yang kami nak pergi, tapi kurang tahulah macam mana nak masuk ke kawasan tu. Mungkin becak sikit kot. Okay. Ataupun kita berhenti sini sekejap. Ada orang nak berhenti sini. Sini pun boleh kita undur. Nampak. Sini lagi clear. Kau lagi naik ke puncak Genting Highland. Sana tu ada Hotel Pelangi. Nah, tengok. Sekejap lagi macam kita boleh masuk dalam awan. Awan datang. Sejuk tu. Sejuknya. Tengok pemandangan sini. Kau.
Awan tak mau datang. Tapi memang sejuk. Sini tempat pembuangan sisa-sisa bahan binaan. Lama-lama dia akan jadi satu tempat yang kukuh sebenarnya. Tengok bawah sana ada satu empangan. Agaknya itu takungan air kan ya. Untuk sebanyak untuk guna air di sini. Oh, sangat-sangat teruja di sini. Frozen juga ni kalau nak masak nasi simpan. Dia simpan luar je. Ha? Simpan luar boleh tahan 2 tahun. Kamera handle tak? Ada Umi okey.